Honda ataupun Yamaha ataupun jenis motor lain, boleh komen di bawah sahabat-sahabat pakai motor jenis apa. Jangan malu-malu kita semua sama je. Motor apa-apa pun janji ada motor. Basikal pun tak apa. Oh, boleh tahan padu dia. Okey. Standard dia pun pick up boleh tahan. Ada lingan. Okay guys, jika sahabat-sahabat semua tak nak pening kepala modifikasi enjin, pakai standard pun dah sedap dah. Motor Honda Dash 125cc ni. Jadi memang ringan betul lah, memang padu lah. Kira standard dia pun dah memang sedap lah. Kita nak jalan jauh, jalan dekat nak long distance memang sedap. Motor Honda Dash 125 ni memang tak menyesal lah kalau beli. Okay guys, ni kita angkat alih kan. Ni kalau langgar ni berselerak ni. Ni kita alih ke tepi. Landang belakang kena langgang lori bersepai pula kita. Kena hati-hati lah kita nak alih apa-apa benda atas jalan raya ni. Okay guys, jom kita detail payung untuk speed untuk kategori Honda Dash 125 standard 100% standard. Okay, jom layan.